Okey, jadi cikgu teruskan untuk bahagian kedua ni. Okey, tadi masa yang tu cikgu ada bagikan satu teknik di mana okey, kalau kita guna seorang result, okey, saya dah katakan bahawa untuk garam yang spa tidak ada precipitate. Ni no precipitate. Dan kalau kita nak kenal pasti amonium, kita akan kita gunakan Nessler. Larutan tu akan jadi warna brown lah. Itu cerita kalau kita ni. Okey. Lepas tu dia terbagi lagi kepada 3. Yang pertama tadi spa, tak ada precipitate. Lepas tu kita ada color precipitate. Okey, kalau you tengok betul kat sini result dia. Okey. Boleh nampak dengan jelas. The only one color precipitate yang dissolve in excess ammonia hanya Cu2+. Hanya Cu2+. Okay. Yang iron 2 and iron 3. Okay. Tadi saya tunjukkan yang larutan green tu memang tak nampak. Tapi bila kita masukkan sodium hydroxide, memang kita akan nampak precipitate. Dengan jelas. Green precipitate tu. Dan ini kalau sedikit. Lepas tu bila kita letak berlebihan, pangkah ni masuk insoluble. Tapi untuk amonia, copper to ion ni dalam amonia. Ni amonia. Ni adalah amonia. Okey. Soluble. Jadi awak kena jagalah. Ada untuk yang color precipitate. 3 je. Tak banyak. Okey. Kemudian tu yang ni adalah untuk white precipitate. Ni white precipitate ni kita guna kaedah kampas. Okey. Apa kampas ni? Okey, kita tengok kat sini. Dia terpecah kepada 4. Okey, kalau awak tengok kat sini, kita ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Tapi, kalau kita tengok result dia 4. Kita lihat satu-satu. Okey, yang pertama, chem ni apa? Magnesium. Kita ambil magnesium ion. Okey, kalau kita lihat magnesium ion. Okey, nampak? Dua-dua tak larut. Jadi kita boleh tulis kat sini white precipitate. Okey. Okey, kalau saya buat dalam bentuk beta. Okey, ini NaOH, ini ammonia. Okey. Insoluble. Betul tak? Okey. Lepas tu kita lihat sini apa? Calcium ion. Okey, kita tengok calcium ion ni. Okey, saya buat peta. Okey, buat peta. Okey, kita letak sini NaOH dengan ammonia. Okey. You boleh nampak yang dia berkongsi dengan chem ni, iaitu kalau kita lihat kalsium ni, tengok. Dia tak larut sama. Tapi no reaction, clear. Tak ada apa-apa, macam garam spa. Okey. Lepas tu kita lihat pula, okey. Sebelah dengan magnesium ni adalah zinc. Okey, yang mana kalau saya buat peta akan macam ni. Okey. NaOH dengan ammonia. Okey. Yang untuk zinc ni, kita tengok zinc soluble. Dia terbalik dengan magnesium ion. Okey. Manakala dengan ni apa ni? Ni apa? Lead ion dengan juga aluminium ion. Yang mana kalau kita lihat NaOH dengan ammonia. Okey. Result dia, you tengok dia berkongsi result yang sama. Okey, iaitu Allahu Akbar. Saya silap. Bukan pangkah ni. Silap. Dia soluble. Yang ini soluble tapi insoluble. Jadi maksudnya ada 5 cation tapi resultnya adalah 4. Kalau kita gunakan sodium hydroxide dengan juga ammonia. Jadi dalam kes ni kita lihat kalau kita nak gunakan lead aluminium dengan nak pisahkan lead dengan aluminium ion ni, hanya gunakan 2 reagent ni tak boleh. Pasal dia share same result. So kita kena tambah lagi satu test tube. Okey, satu test tube. Kalau kita dapat katalah
Okay, dia mudah je sebenarnya kalau guna kampas ni. Okay, saya bagi contoh. Okay, katalah saya ada satu garam tu, awak jadikan dia larutan. Resultnya adalah what precipitate form insoluble in excess NaOH. Jadi awak nampak kita sebenarnya bila kita guna NaOH, kita nak bezakan dunia chem dengan pas. Okey, jadi insoluble in excess NaOH, nampak ni insoluble sini chem. Ni chem. Okey. Lepas tu kita tengok amonia pula. Ni pisah dia kat sini. Amonia. Ni amonia. Okey, kita letak amonia. Kata result awak dapat insoluble magnesium ion. Kalau clear, calcium ion. Simple dia. Okey. Macam garam. Okey, satu lagi contoh saya bagi case. Okey. Saya berikan awak garam tu, awak masukkan. Resultnya adalah what precipitate form soluble in excess sodium hydroxide. Bila soluble, jangan tengok chem. Tengok pas. Lead ion, aluminium ion, zinc ion. Okey, lead ion, aluminium ion, zinc ion. Okey. Bila guna amonia, ni kita guna amonia lah. Nak pisahkan dia. Okey, bila kita guna amonia, kita dapati precipitate, dia punya resultnya, what precipitate form soluble. Bila soluble, zinc. Kalau you dapat insoluble, lead dengan aluminium. Jadi mana satu tak boleh. Dah stop kat situ. Pasal kita dah tak tahu lagi dah mana satu, lead ke aluminium. Pasal dia punya karakteristik dia, result dia sama. Okay, jadi untuk yang lead aluminium ni, awak kena masukkan apa-apa larutan yang ada chloride. Apa contoh yang ada chloride? NaCl lah. KCl. Even hydrochloric acid pun boleh. Sebab kita bukan nak siapkan garam, kita nak chloride tu. Ada precipitate, lead ion. Kalau ada precipitate, kenapa Sebab lead ion ni, kalau ada, dia akan jumpa chloride, dia akan bentuk PbCl2 yang kita belajar dalam tajuk insoluble salt. Confirm lah, itu adalah lead ion. Okay. Kalau tak ada, itu adalah aluminium ion. Jadi kita maksudnya untuk garam yang lead ion, aluminium ion, kita guna test tube. Kita ada 3 reagen lah. Sodium hydroxide, kita gunakan amonia, dan kita gunakan apa-apa larutan yang ada chloride, yang ada sulfate. Sulfate boleh. Potassium sulfate, sodium sulfate, sulfuric acid, ataupun iodide. Ada setengah tu kita gunakan potassium iodide. Bila iodide ni, dia akan bentuk PbI2. PbI2 ni adalah yellow precipitate. Confirm lah lead ion. Tak ada yellow precipitate, aluminium ion. Simple je guna kampas ni. Kita boleh nampak dengan jelas. Okay. Lepas tu kita lihat kat sini pula. Ni gambar raja ni. Kalau kita guna sodium hydroxide, kita lihat kampas. Okay, tadi saya tunjukkan kat sini. Kampas. Okay, ni M. M besar ni magnesium. Kampas. Okay. Betul. Okay, yang color precipitate you tengok. Ni. Nampak Okay. Kita ada biru, hijau dengan perang. Biru ni copper to ion, hijau tu iron 2 and iron 3. Okay, untuk yang apa ni, what precipitate, okay, betul tak saya kata ada what precipitate, nampak? Ni guna sodium hydroxide. Okay, lepas tu, ni yang critical ni. Okay, bila saya gunakan excess, okay, boleh nampak dengan jelas, okay, iaitu magnesium ni, dia akan insoluble, nampak? Insoluble. Itu ceritanya tadi. Manakala yang kalsium, kalsium pun sama, insoluble lah. Jadi maksudnya betul lah saya cakap tadi. Yang ni kan, dia akan pangkah. Yang sodium ion tu pun dia pangkah. Tapi cerita lain kalau kita guna amonia. Tengok bila kita guna amonia, nampak calcium ion, kita akan dapat what precipitate. Ni sikit, ni sedikit. Tapi bila kita letak excess, nampak. Magnesium ion ni, insoluble. Tapi calcium clear. Tak ada apa-apa. Itu beza antara magnesium dengan juga kalsium.
Lepas tu kita lihat yang pas tadi, yang pas tadi kalau kita perhatikan saya balik semula. Okey, yang awal tadi pas. Okey, tengok dia solvable. Soluble dalam excess NaOH. Tu yang tadi saya buat. Yang saya buat dia adalah soluble, betul? Tengok soluble. Okey. Dia soluble lah. Tiga-tiga soluble. Tengok, clear. Tak ada apa-apa pun. Maksudnya precipitate itu, dia ada precipitate. Ada awal-awal ada precipitate Jangan salah anggap Okay, awal-awal ada precipitate. Tapi kita dapati bila kita letak excess, dia dissolve. That's why no wonder saya dah kata tadi larutan garam awak ni kena sikit. Supaya bila kita letak banyak excess, dia larut. Kalau awak letak kata larutan garam tu dah macam ni, awak letak tu nanti yang lebih tu larutan garam bukan NaOH. Nanti bila awak kacau tu, when you dissolve, you stir, what happen? Okay, it will not dissolve. Even sebenarnya patutnya dia dissolve. Itu cerita ni kenapa you kena pakai garam ni kurang larutan garam ni. Okay. Dan kita lihat pula dalam amonia yang excess. Nampak? Zinc dia larut. Dia larut. Tapi kalau you tengok lead dengan aluminium. Dia tak larut. Yang ni larut. Betul lah, zinc tu dua-dua larut. Tapi kalau kita lihat macam ada nampak sikit-sikit lah. Sebenarnya kena ambil test, kena kacau. Betul-betul sebenarnya zinc tu clear. Itu ceritanya. Tapi kalau you tengok, the only one can precipitate and dissolve in excess ammonia, iaitu copper tu hanya. Nampak? Ni dia precipitate, dan kalau dia dissolve ni langsung tak ada precipitate. Ni dia. Itu yang kita tentang ini. Okey, itu saja. Itu saja untuk yang ini. Okey.